Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk, singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey, untuk hari ni kita lupakan dulu pasal kerja-kerja cuci kebun. Dan aku pun tak larang nak cuci kebun setiap masa. Jadi untuk projek hari ni aku nak tumpukan pada aku punya sistem pengairan kebun. Iaitu kan hampa boleh tengok dekat atas sana tu. Dekat puncak sana tu ada 4 tangkai air. Okey, 4 tangkai air kat atas sana tu. Dan kalau hampa masih ingat dalam video yang lepas tak silap aku dah tunjukkan hampa apa yang dah jadi dengan tangkai air tu. Jadi aku cerita balik lah. Tangkai air tu yang pertamanya dia punya air dah habis. Yang keduanya air dalam tangki tu kotak sangat-sangat. Dan bukan sekadar kotak je, dia campur dengan bau busuk. Jadi projek aku untuk hari ni, aku nak buang perhabis lah air dalam tu. Dan aku nak kena cuci juga tangki atas tu. Cuci bagi bersih, lepas tu kita salin dengan air baru. Sebabnya tangki tu air bertangki tu juga, bila kata aku buat kerja kat atas ni, bila terlampau panas, aku akan mandi guna tangki air tu. Takkan nak mandi dengan air busuk kan, gila. Nanti lepas mandi gatal-gatal badan pula satu hari. Jadi macam aku cakap tadi, projek untuk hari ni aku nak cuci tangki air dekat atas tu. Dan juga aku nak isi baru. Jadi sebelum kita naik ke atas, suka tak suka, jom teman aku, kita ambil aku punya pam air dekat kereta yang mana aku parking dekat jalan masuk. Dan kita bawa ke tepi sungai. Okey, tepi sungai sini untuk kita setting untuk proses pam air nanti. Jadi kebiasaannya macam itulah, bila kata aku datang pagi, bila kata kena buat kerja pam air, aku akan settlekan dulu pasal pam air ni. Dan baru kita pam ni atas. Kalau tidak, buat kerja naik turun dia jadi penat. Sebab nampak je bukit atas sana tu. Dekat sini pada hampa mungkin tak berapa tinggi lah. Tapi kalau kata naik bukit ni, okey, 2-3 kali turun cukup lah. Aku rasa confirm aku sendiri 2-3 kali turun, aku tak larat nak buat kerja. Sebab apa? Penat panjat bukit. Jadi tak nak cakap banyak, jom kita ambil pam air, kita buat main tepi sungai dulu. Alright. Okey, alhamdulillah. Aku baru je selesai setting aku punya pam air. Kalau hampa boleh tengok kat sini Ya, tunjuk hampa. Kalau hampa boleh tengok kat sini, inilah pam air yang aku pakai. Pam kedua yang aku pakai dan sesuai untuk kebun aku. Okey, aku cerita sikit lah dekat hampa pasal pam ni. Sebab ada antara hampa yang kemungkinan besar baru tengok aku punya channel. Dan aku kenalkan, inilah pam air yang aku pakai untuk kebun aku. Brand dia Misuka. Okay, Misuka 8 horsepower. Dan pam ni dia memang mampu tarik air sampai ke puncak tangki sana tu, puncak bukit sana. Sini sampai ke tangki memang dia mampu tarik air, dan air ada cukup power, penuh polypipe 2 inci.
Macam ni. Memang aku recommend sangat untuk tinggi lebih kurang aku punya kebun ni, bukit kat kebun aku ni. Aku syorkan pakai pump ni sebab dah terbukti memang power. So untuk pemayak ni aku dah setting, dan aku juga dah letak inlet hose dekat sini. Cuma ni sekarang tinggal nak start je lah. So kebiasaannya aku akan setting dulu, dan aku akan cuba start, lepas tu aku tutup. Sebab apa? Kita nak tengok setting kita ni betul ke tak. Itu je. Kalau kata mesin ni dah boleh elok, lepas tu baru aku naik atas sana tu untuk aku buat kerja-kerja cuci tangki. Ok, jom kita cuba start tengok. Alright. Okey, macam aku cakap tadi, aku cuma nak hidupkan, nak tengok sistem dia jalan pun tak. Kalau kata yang dah keluar kat sini ya, maksudnya memang aku dah setting cantik lah. So sekarang ni biar aku rehat set. Kamu boleh tengok sini peluh bercerau. Semata-mata untuk setting pemayak aja memang penat. Okey, sekarang ni lagi sorry, biar aku rehat set. Lepas tu kita cuci dekat tangki atas tu sama-sama. Alright. Okey, sekarang kita ada dekat tangki atas ni ya. So aku tunjukkan apa yang ada, berapa yang aku nak cuci sangat-sangat. Okey, boleh tengok sini. Boleh nampak air ada kotak lah, hijau. Dan ada juga telur katak. Semua sama, 4 ton sama. Boleh tengok sini. So sekarang ni aku ambil masa set untuk aku buang air semua daripada dalam tangki. Lepas tu kita akan cuci satu-satu lah. Alright. Ok, supaya air dalam tangki, 4 tangki ni dia cepat kering, aku kena buka lah. Aku kena buka dekat sini supaya 4 tangki ni air keluar dengan lebih cepat. Ok, cabut. Ok, nampak air hijau lah. Nampak? Ok, cuba apa boleh tengok. Kalau nampak lah dekat sini ya. Nampak tu, yang renang-renang tu. Itu bukannya anak ikan, itu anak katak. Kalau tengok sini, kaki dia dah ada 4 dah. Ok, ada anak katak dalam tangki ni, sebab tu dia bau busuk sangat. Ok, tunggu sikit lagi. Air dia habis, baru tu kita tunggang atau kita cuci sikit. Dan ini pun sama. Ok, apa boleh tengok. Boleh tengok tu, banyak lah. Banyak tu semua anak-anak katak lah. Allah Akbar. Sebab tu kita kena cuci. Ok, alright. Ok, 4 ton ni aku dah berjaya terbalik kan. Dan aku nak tunjukkan apa yang aku jumpa dalam ton ni. Allah Akbar, ngeri ya, ngeri. Ok, untuk ton pertama ni, dia cuma ada tadi macam aku tunjukkan berudu lah. Ok, dia cuma ada berudu dalam ni. Tong kedua pun sama. Ni bila kita dah terbalik kan, ada berudu. Dan ni lah berudu dah. Mana dah? Ok, ada sini berudu. Dan tu dia punya telur katak.
Dan ni yang ngeri ni, aku tunjukkan apa dalam tangki ni. Apa nampak tu? Ada tulang. Aku zoom sikit. Apa nampak? Ini aku shock tulang monyet. Tulang monyet dia nak minum air dalam tong ni. Lepas tu dia jatuh, dia tak boleh keluar. Kita tengok ni dia punya rangka, dia punya gigi Dan untuk yang ni pula, yang hujung ni, ini cuma ada tulang-tulang je lah. Aku tak tahu daripada mana tulang ni, tapi ada tulang-tulang. Tengok tu. Ok, itu je. Aku nak start cuci sekarang. Ok, aku baru selesai cuci satu tangki ni. So, kalau hampa nak tengok, tengok sini ok, dah bersih. Dah bersih. Yang ni biasalah, apa pasir dia menyorok bawah-bawah ni. Ok, bawah-bawah ni, jadi dia akan jatuh balik tu, tak apa. So, ni dah bersih lah pada tadi. Tadi geli sangat-sangat. So, ni satu dah siap. Dan ini pun aku dah cuci sikit, tapi tak cuci betul-betul, sekadar untuk buat tanda ayak supaya senang aku cuci 3 tangki yang lain. Dan ni ini yang apa, yang tadi tu lah, yang teruk. Boleh tengok sini, tulang monyet, tak silap aku. Ok, tulang monyet. Dan boleh tengok sini pula ni, sangga-sangga ni yang terbang ni pun aku nak kena buang cepat lah. So macam mana cara nak buang aku pun tak tahu. Tak apa, bagi aku buat kerja. Buat kerja sikit dulu. Alright. Ok, aku sekarang dah cuci 2 tong. Sorry, dah cuci dalam 3 tong. Sekarang ni tinggal tong last yang hujung. Okay, aku tunjuk kat hampa. Ok, tong last yang duduk terbalik lagi tu, tinggal tong tu je yang aku nak cuci. Masalahnya, minta maaf banyak, aku tak dapat nak tunjuk hampa macam mana aku cuci kat dalam tu. Sebabnya tripod tak boleh letak, sebab dia punya kedudukan yang hampa tengok ni. Kedudukan ni dia terlampau condong. Dan juga licin macam ni. Aku beberapa kali jatuh kat sini tadi sebab terlampau licin. Jadi aku ambil keputusan aku tak tunjuk hampa lah tempat apa, cara aku cuci tong ayak ni. Tak apa lah, yang penting aku dah cuci itu je. So tinggal satu lagi, aku nak rehat saat dalam 5 minit. Lepas tu aku nak sambung cuci yang sana tu. Itu last lah, last. Ok, sekarang aku dah habis cuci keempat-empat tangki ayak ni. Dan sekali lagi aku minta maaf dengan hampa sebab aku tak boleh tunjuk masa aku tengah cuci tadi. So sekarang ni apa tengok aku dalam proses untuk isi penuh. Dan kalau tengok sini, ok, kalau tengok sini, air yang keluar penuh 2 inci. 2 inci keluar pun 2 inci. Tengok, memang power. So kalau kita hampa nak beli pump, aku syorkan pump yang aku pakai tu lah, sebab dah terbukti berkesan. Kalau kata aku boleh buat, Bukit Tinggi dan hampa pun mesti boleh buat. Jadi tak payah nak pening-pening kepala nak buat eksperimen dah. Ok, nanti lepas kata tangki ni penuh, aku akan tutup lah. Ok, ni penutup dia. Ok, ni penutup dia. Memang ada pun, tapi aku tak nak pasang sebabnya aku ingat bila kata aku biar terbuka, bila kata hujan lebat, dia automatik dia isi balik. Tapi dugaan aku tu tak berapa tepat lah. Sebab apa, dia bukannya setakat mengundang, bukannya setakat isi ayak, tapi dengan militang sekali masuk. So nak elak benda yang sama berlaku kali kedua, aku buat macam ni lah. Lepas kata aku isi, aku akan tutup dengan penutup dia ni. Ok, bagi aku isi penuh dulu, nanti aku sambung balik. Ok Roja. Ok, alhamdulillah, kalau hampa boleh tengok belakang ni 2 tangki ayak ni aku dah berjaya tutup lah. Tengok, dah berjaya tutup.
Dan ini pun sama, aku dah tutup, Alhamdulillah. So lepas ni takkan ada lagi pendatang yang dapat masuk ke dalam ni, InsyaAllah. Melainkan kalau dia pandai buka benda ni, dia boleh masuk. Tapi setakat aku rasa memang tak dapat masuk lah. Termasuk juga yang belakang ni. Okay, yang belakang ni. So sekarang ni aku cuma tunggu lagi 2 tangki air untuk penuh. Okay, sekejap kita pusing. Okay, ini satu tengah isi, dan ini satu lagi. Dan aku juga harap bila kata dua-dua tangki ni pun boleh tutup juga lah. Allah Akbar, sonok. Allah Akbar, memang syok. Ok, sekarang tangki nombor 4 ni aku dah isi penuh. Cumanya tangki nombor 3 ni tak sampai isi penuh. Lepas tu pam air kat bawah tu minyak dia dah habis. Tapi ni tak ada masalah, sebab ni sikit je. So lepas ni bila kata aku buka macam ni ni sekarang aku tutup. Bila kata aku buka ni, 1 2 3 dan 4. So bila kata aku buka ni, nanti dia akan automatik, dia akan jadi sama level. So ini akan naik tinggi lagi lah. Dia akan jadi sama level dengan semua tong-tong yang 4 ni. Faham tak? Faham lah kot, no? Simple je aku cakap. Alright. Okey, Alhamdulillah kerja aku hari ni dah selesai. Untuk projek hari ni aku cuma cuci tangki air sana je, sebab dah terlampau teruk. Dan aku juga terkejut lah, tengah-tengah cuci tu terjumpa pula rangka monyet. Bukan ni aku nak bunuh monyet macam tu, tapi aku tak sangka monyet terjun dalam kolam, terjun dalam aku punya tangki air tu, dan dia tak boleh nak keluar, last sekali dia lemah. So sekarang ni macam apa tengok tadi, aku dah pun tutup balik tangki yang kat atas tu, supaya benda ini tak berulang lagi lah. Dan sekarang dah hampir pukul 5.30, aku masih di kat kebun. Dan kebiasaannya bila kata aku datang seorang pukul 4, aku dah ada dekat jalan besar dah. Cuma ni lewat sikit lah, menguruskan tangki kat atas tu. Ok, aku rasa tak ada apa dah aku nak share dengan hampa. Satu lagi nak jadi cerita, hari ni juga aku terlupa nak bawa baju ganti. So hari ni aku bawa kereta balik, memang busuk dalam kereta tu. Allahu Akbar. So aku rasa tak ada apa dah aku nak share dengan hampa. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.